Satu rakaman video yang tular di media sosial memaparkan seorang lelaki didakwa mengugut seorang wanita menggunakan objek yang dipercayai senjata tajam di hadapan sebuah pejabat zakat kini dalam perhatian pihak berkuasa. Pegawai Zakat Daerah Kuala Muda mengesahkan polis telah hadir ke pejabat berkenaan bagi mendapatkan maklumat berkaitan kejadian tersebut. Menurut beliau, urusan melibatkan kedua-dua individu itu sebelum kejadian berlangsung dengan baik tanpa sebarang insiden. Selain berharap apa yang berlaku hanyalah salah faham, beliau turut memaklumkan lelaki berusia lingkungan 30-an itu merupakan anak tunggal kepada wanita berusia 50-an yang berstatus orang kurang upaya OKU mental. Kedua-duanya hadir bagi menghantar sebut harga kerja pembaikan rumah mereka di Kampung Segantang Garam, Merbok. Mengenai dakwaan berlaku kekasaran, pihak zakat menyerahkan siasatan sepenuhnya kepada polis dan menegaskan kesediaan untuk memberi kerjasama bagi membantu melengkapkan siasatan mengikut saluran undang-undang.